Geng, dalam masa 48 jam, PMX berjaya membuat China untuk memuji Malaysia dan Taiwan emosi dengan kita. Pada 16 Ogos, PMX telah menjawab satu soalan daripada reporter Al Jazeera dengan menekankan pendirian Malaysia berkaitan isu satu China. Dia kata dia lihat Taiwan ini adalah sebahagian daripada China, satu China, dan ia diterima oleh semua pihak. Kemudian bila reporter tanya berkaitan China kemungkinan akan menggunakan kekerasan, PMX kemudiannya membandingkan dengan Malaysia dengan mengatakan sekiranya ada negeri yang nak berpisah, tanggungjawab dia adalah untuk menjaga keutuhan negara. Kemudian reporter tanya lagi, adakah ini termasuk dengan menggunakan kekerasan? Dia kata ya. Taiwan kemudiannya terus kecam statement yang dikeluarkan oleh PMX ini. Diorang mengatakan Taiwan merupakan negara berdaulat dan statement PMX ini boleh jejaskan pelabur Taiwan di Malaysia. China pula walau bagaimanapun memuji akan hal ini. Pada saya, statement seperti yang dikeluarkan oleh PMX ini adalah seperti pisau bermata dua sebab kedua-dua negara, China dan Taiwan, memberikan keuntungan bagi kita dari segi ekonomi. China merupakan antara rakan dagangan terbesar Malaysia, manakala Taiwan pula merupakan pelabur besar dalam industri chip semiconductor di sini. Kalau koranglah menjadi Perdana Menteri di Malaysia dan ditanya soalan seperti itu oleh reporter, apa yang korang akan jawab? Atau adakah korang akan minta skip saja? Tinggalkan komen korang dekat bawah.